Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hang. Pak Hang. Assalamualaikum. Sahabat Pak Hang. Okey, hari ni kita berada di dalam vending machine sabun. Dua nozzle. Tapi sini bau wangi gila ni. Bau memang bau sabun. Ada. Tengah buat PKNS dengan tim Azek ramai lah. So hari kedua kita masih join. So malam alhamdulillah banyak artis yang hadir dan banyak penduduk yang hadir. Orang Selangor datang hadir. Malam dapat jumpa Kiaryu, dapat jumpa Black. Jatuh pula kan. Dapat jumpa Black semua. Alhamdulillah. Okay, ni saya nak share sikit tentang mesin sabun. Malam kita top up ni penuh tau semalam. Itu mesin sabun kita top up penuh. Tapi semalam ni jualan pun alhamdulillah. Kita jual sabun 1 liter kat sini. Kat sini kan, kat event ni lah, ni event ACCC. Event ACCC ada Selangor Maritime semua, ada Hidayah macam-macam lah kan. Dia boleh borong awal sikit kan. Borong awal, aku pun tak faham borong awal tu maksud apa. Okey, tapi apa yang kita buat kat sini, kita jual sabun lah. Okay. So malam kita buat mesin sabun ni, ni 2 liter lah, 2 nozzle kan. Kita buat promotion untuk jual sabun lah kan. Sabun Dobi. Kita buat promotion alhamdulillah. Malam aja hampir dekat 200. Bayangkan lah kat event biasa je kita jual RM1 seliter. RM1.500ml. Kat hampir 200 tau sale. Sabun paling kita penuh kat sini. Sabun yang habis sabun premium. Tengok sabun premium. Sabun yang RM2 seliter, RM3 seliter tau. Sabun RM2 lah. Sabun orang nak tahu sabun yang ada softener. Beza dua sabun ni, ni sabun S10, ni sabun S20. So S10 ni dia tak ada pelembut, softener. Ni ada full softener. So semalam je sale hampir dekat 200. Bayangkanlah kat event. Event ni biasalah orang datang sekali datang tengok kan. Tapi kelebihan dia ada orang beli sabun kat sini. Nampak tak mesti sabun ni. Siapa yang kena live ni? So siapa-siapa yang nak beli sabun, nak test sabun, datang sini. Test sabun. So semalam jualan hampir dekat 200. Wih, terkejut juga kat event pun jualan kat 200. Test baru dia sabun kat sini. Baru sabun kan. Kita ada provide mesin yang 2 nozzle. Ni yang 400 liter lah. Ada promotion sekarang ni. Ada promotion tau. Kalau anda datang dekat ACCC, letak deposit 100 je, kita bagi harga promotion. Dalam tempoh bila nak bayar tak kisah, nak bayar penuh bila masa tak kisah, tapi bila anda bayar deposit saja 100, kita bagi harga promosi. Promosi tu termasuk dengan sabun sekali tau. Cantik. Okey. Ni siapa yang nak tengok mesin sabun ni 2 nozzle. Ni board dia. Okey, ni tempat collection duit dia. Dah ada duit lagi. Ada orang beli dah bagi tadi. Ada orang beli bagi tadi. Okey. Ni dia punya outlet untuk buang discharge je. Kalau sabun tumpah ke apa, discharge je kat sini. Okey, ni tempat discharge je. Okey. Okey, discharge je. Lepas tu, ni pump. Ni tong. Okey, tong ni kadang-kadang kena faham tau. Siapa yang nak main beli sabun, tong jangan beli tong yang welding Sabun dia ada tong welding dengan tong apa? Dengan tong mold. Ni tong mold. Tong mold ni kalau dia kembang dia tak crack tau. Kalau pumping welding, kalau dia kembang dia kan crack. Bila crack dia pecah dia kena pump habis jahanam. So hati-hatilah kalau beli sabun. Ni dia punya sistem. Simple je sistem wiring dia. Ada lampu kan? Ada lampu semua complete. Ini ada promotion. So siapa yang minat boleh datang sini untuk dapat harga promotion. Okey, ni untuk yang 2 nozzle lah. Stiker kita bagi percuma. Tapi stiker custom lah yang kita bagikan lah. Stiker ni lah sabun baru. Okey. Lepas tu kita ada yang 4 nozzle. Ni 4 nozzle. Kenapa beza 2 nozzle dengan 4 nozzle? Okay, 2 nozzle pilihan lebih bajet lah kan. Untuk yang bajet bawah RM10,000. Tapi untuk yang 4 nozzle ni banyak pilihan. Sebab apa? Customer suka memilih tau. Bila customer suka memilih kan, dia boleh pilih macam-macam. Ada 4 nozzle 4 tu. 150 kali 4 nozzle. Oh lama aku punya Google Map tak off lagi. Okay. Dia ada 4 nozzle 140 tu. 150 kali 4 ada 600 liter. So kelebihan lah. Sekejap tengok Google Map ni. Dia tak off dah. Apa? Okay. So ni 4 nozzle. Turn right
Maaf sekejap. Okey, ni part nozzle. Ni part nozzle Part nozzle ni kita siap bagi, ni kita ada QRP lah. Kalau nak tambah QRP boleh tambah QRP. QRP ni kita, kelebihan kita punya QRP, sistem tunai dengan QRP kita combine sekali. Mana ada reporting, mana daily report ada, daily report ada, QRP punya report pun ada complete set. Boleh tengok lah, nanti kalau nak detail boleh tengok saya lah. Okay. Ni kalau tengok sampul ni baru merah ni dia kata baru sabun habis. Kalau merah ni tak ada, hidup maknanya ni sabun ada lah. Ni sabun tak boleh habis. Ni kalau termasukkan duit tekan tak boleh. Ni boleh. Tu masuk indikator dia lah. Ni body kita yang penting kat sini body SUS 304. Memang kita galakkan lah kalau ada mesin sabun beli body SUS 304. Part nozzle berapa harga? Okey, untuk harga promosi, kita offer kalau harga biasa 15,000 mesin saja tak ada sabun. Tapi untuk event ni ACCC kita bagi 12,500. Dia diskaun 2,500. Kita diskaun 2,500. Kita bagi diskaun 2,500, harganya 12,500. Offer. So 3 hari je tau. Hari ni Ahad sampai Ahad. So main sini datang. Nak tengok sabun, nak tengok apa semua, boleh. Nak kenal siapa Sifu Syahid kat belakang ni. InsyaAllah. Tu okey semua. Datuk. Sebab Datuk datang sekarang. Okey. Nampak So ni kelebihan part nozzle lah. Kelebihan part nozzle. Sebab apa? Kalau kita beli part nozzle, ni ada tau player-player yang belum nak try. Aku nak try bawah 10,000 Zal. Zal boleh bawah 10,000 lah try. Boleh tak saya try. Tapi nanti Kang, dia punya konsep dia cakap, alah rugilah beli buat dua nozzle. Sebab apa? Dia 400 liter. Anda kena top up, kerap top up tau. Sebab sabun ni sabun yang memang senjata popular. Sebab apa? Beza dengan sabun yang kat luar. Okey, anda jangan tengok. Okey, kita tengok comparison dengan sabun luar lah, yang mesin yang besar gorgon kan, mesin yang besar-besar ni kan. Okey, sabun dia sabun bacur. Anda kena faham. Okey, bila kita tak sabun bacur, kita meletakkan kita punya kategori sabun kita tu rendah sangat. Bila anda meletakkan kategori sabun anda rendah, dalam mesin anda rendah, mesin anda biasa-biasa saja, besi apa semua kan. Kita bukan nak komplain dia bukan nak kita nak burukkan mesin orang lain, tak. Tapi saya nak tengok dari konsep pelanggan. Kita rasakan pelanggan. Kalau tengok mesin dia macam tak gah. Lepas tu test sabun, sabun tak power. So orang nak repeat tu kurang. Macam apa yang kita cadangkan, beli mesin yang memang nampak gah tu, nampak gah dia tu pertama. Kedua, sabun mesti power. Sebab sabun dia key utama untuk repeat sale. Kalau sabun anda tak boleh buat repeat sale, jangan beli sabun. Jangan main jaga sabun. That's why kadang-kadang anda nak bancur lah, nak apa semua, saya tak kisah bancur. Cuma pastikan sabun anda tu berkualiti sangat-sangat. Setakat ni sambil saya buat lah siapa yang buat mesin bancur, saya cuba letak mesin saya kat sebelah mesin bancur tu, orang akan pilih macam ni. Kenapa? Sebab kita kualiti sabun Dobby. Anda kena faham tau, kualiti sabun Dobby tak sama macam sabun-sabun kat luar. Sabun yang nama-nama kat luar sekarang Sebab kalau sabun Dobby dia akan mula daripada S, S10, S20, S30, S50. So anda kena faham bila sabun yang mula dengan S, sabun dia memang kat Dobby saja. Tapi sekarang ni apa dia buat? Kilang Dobby ni JV dengan kita, dia dapat exclusive right untuk sebar sabun Dobby pada semua penduduk dengan harga yang murah. Itu kelebihan dia. That's why penting anda membeli sabun. That's why kami tak kejual margin. Kami tak kejual punya margin. Margin saya kata 50% je margin. Kalau niaga apalah niaga margin 50%. Paling rendah paling tinggi RM1.30 saya bagilah. Okey, ada RM1.30 ada cerita lain, tapi kita balik pada rendah dulu. Jangan cerita bulan bintang lah. Bab niaga ni jangan cerita bulan bintang. Sebab banyak sangat orang niaga ni kerja bulan bintang kan. Kita hebat-hebat, kita gempak-gempak tapi hampir tak ada. So kita jangan betul bintang, kita biasa-biasa je. Okey, kita ambil sabun yang 50% je, 50% je punya margin. Tak besar. Anda bayangkan kalau sabun 50% boleh buat repeat sale selama 2,000 liter setiap bulan. 50% je, anda dapat berapa? Anda dapat 1,000 lebih kurang sebulan. Tanpa anda pening kepala nak buat marketing, tanpa anda kepala nak buat macam-macam, tak payah. Anda ada 2,000 orang pelanggan yang beli 2,000 liter setiap bulan, anda dapat 1,000. Okey, lepas tu anda introduce pula sabun premium pada harga RM1.30. Yang 2,000 tadi tu convert pergi RM1.30. Anda dapat berapa? 3,600. Nampak tak? Teknik dia kena macam tu. Dah faham Kita kena bagi yang terbaik untuk harga yang termurah. Jangan bagi benda murah. Benda murah anda jual murah, lepas tu anda barang pun murah. Memanglah orang nak beli, orang beli sekali je. Tapi kalau anda beli benda yang harga murah tapi produknya memang kelas, harga RM5, repeat sale ada. Bila repeat sale ada, yes, itulah kelebihannya mesin sabun.
Mesin sabun ni kelebihannya tu, kita kena pastikan sabun kita mesti sabun yang mesra rakyat. Mesra rakyat. Sebab apa? Kita kena bagi yang terbaik pada rakyat dan dapat rakyat sabun yang bagus. So mesin kena bagus. Anda jual sabun, presentation kena cantik. Pertama, mesin body saya jual 304. Dah cun lah. Sabun mestilah power, mesti sabun Dobi. Pertama, saya kedua ni benar-benar peranan yang penting. Dan yang ketiga, after sale. Kalau mesin sabun bagus, sabun pun bagus, tapi after sale tak ada. Dari segi marketing, dari segi idea lokasi, dari segi pengiraan ROI, bantuan jika ada kecemasan, kerosakan, waranti dan sebagainya, after sale waranti, macam mana, benda-benda ni sangat-sangat penting ditetapkan. So that's why 3 benda ni memainkan peranan untuk anda berniaga. Negaraku, sama-sama kita menghormati. Raja kita selamat bertakhta, rahmat bahagia Tuhan kurniakan, Raja kita selamat bertakhta. Lagu selama pula. Okey, alhamdulillah. Okey. Selamat dah masuk lagu-lagu negara aku, lagu negeri Selangor. Okey. So sekarang ni kita berada kat mesin ni. Okey, saya nak share apa ada soalan tak kat atas. Soalan. Jadi ada soalan apa tak? Jangan tengok Pak Nuzul dah tahu saya jawab tadi. Datang sinilah dapat tengok mesin. So saya kat SCC. Datang je kat SCC, saya share. Bagi harga special. Bagi harga special tu. Working deposit 100 je. Dapat harga special, anda nak pegang berapa lama deposit tu tak kisah. Kita lock terus harga. Jadi mesin kita standby insya-Allah. Okey. Pengurus Pembangunan Usahawan Perbandaran Kemajuan Negeri Selangor PKNS. Okey, alhamdulillah. Okay. Terima kasih. Okay. So ni mesin kita berada dekat booth 049 BRZ venue. So kita ada juga supply mesin air RO. Okey. Mesin air RO dia teknik dia lain. Siapa yang mesin air dengan mesin air sabun tak sama. Teknik dia berbeza-beza. Untuk kali ni saya dah dengan mesin sabun mesin air ni saya belajar 4 tahun lah, 4 tahun 5 tahun kat Samen. Alhamdulillah lah. Cara dia berbeza. Marketingnya pun beza. Approach dia berbeza, customer dia berbeza. Ni teknik dia berbeza. So, perbezaan ni yang kita kena tahu. So, anda kena belajar daripada orang yang dah buat tau. Kalau anda nak shortcut lah dalam perniagaan, mana-mana perniagaan, anda mesti ada orang yang boleh ajar anda macam mana nak shortcut benda tu supaya dia boleh. Macam saya dah lalui. Benda macam-macam lah. Masa awal, mesin karat lah, nak servis lah susah lah dan sebagainya. Tapi, bila dah tahu apa yang saya buat, saya share pada sahabat-sahabat saya yang nak beli mesin sabun, yang nak main mesin vending air, nak mesin bikin kergang ke, saya ajar cara, cuma tips macam mana nak main mesin-mesin ni. Semua ada teknik dan tips sendiri. So kita share cuma. Okey. Jadi kita dalam nak kerja dalam bulan bidang, satu bidang, kita jangan main terjun je tau.
kita ikut trend. Okey, sabun ramai orang beli, kita beli. Kita sabun mesin air semua nak beli. Mesin kedegang beli. Mesin ni tak boleh. Dia jangan macam tu. Dia kena ada step by step. Yang mesti ada mentor yang ajar. Kita bagi kat sini, kami bagi ilmu cuma je. Anda nak share datang sini, kita share ilmu cuma je. Ni mesin air lah. Mesin air tengok Assalamualaikum. Mesin air. Ni mesin air. Yang besar sikit, yang rendah sikit. Kunci ni. Kunci dia. Ada kunci. Okey, tengok dia nak share juga sabun air. Mesin air sabun air pula. Mesin air. Okey. Buka. Okey. Alhamdulillah. Okey, ni mesin air kita. Fully stainless steel tau. Kenapa kita pilih full stainless steel? Nak berhindar lama. Lepas tu kalau ikut standard steel ya food grade. Dia sesuai untuk letak makanan, jualan untuk makanan, air dan sebagainya. Jadi, kalau body macam fiber dengan body steel tergarang jalan gunakan lah sebab takut karat dan dia akan mengganggu efek pada bahan air dalam tu. So penapisan boleh ada. Okey. Ni tangki dia 160 liter. 160 liter. Ni board dia. Ni tempat positioning dia apa semua. Ini komplit lah satu set untuk mesin air. Kalau siapa nak mesin air, insyaAllah jumpa kita lah. Okay, so kat sini anda datang dekat Selbis booth 049 PKNS, datang share dengan sahabat-sahabat bahawa kami ada promotion untuk beli sabun dan beli air. Yang nak tahu pasal tips, tak beli pun tak apa, tapi anda nak belajar tips macam mana nak bermain dengan mesin-mesin ni, macam mana nak pakai balik bodas secepat mungkin, macam mana cara nak sustain dalam perniagaan vending machine, boleh kita bagi share je yang itu. Yang penting kat sini kita share supaya sahabat-sahabat janganlah terjun macam saya dulu. Saya memang tak tahu awal-awal mesin sabun ni, mesin sabun ke mesin air, saya tak tahu. So dekat sini saya ditemukan oleh Allah, disingkan dia jumpa sahabat-sahabat yang memang play mesin. So bila dia temukan, sudah share saya macam mana tip. So saya punya journey untuk main mesin saya pun pendek. Yang ini yang penting. Bila kita pendekkan masalah kita, bila kita pendekkan kita punya masalah dan kita pendekkan masalah tu, ada orang bantu bagi idea. Itu yang penting. Sebab dalam perniagaan mana-mana pun kalau ada mentor, kita go. Kalau tak ada mentor, anda nak berjuang sendiri, payah. So kat sini alhamdulillah kita ada mentor macam ni, mentor Syiful Rashid, antara mentor-mentor saya lah. Ada banyak lagi mentor yang saya ambil, tapi setakat ni alhamdulillah dia bagi ilmu, bagi idea macam mana nak kembangkan bisnes supaya dapat shortcut masalah yang kita lalui. Ini penting. So ini mesin kita habis dulu dia mesin ni kalau nak custom pun boleh tau. Custom tu maksudnya nak letak logo anda sendiri, boleh, kita ajar, tiada masalah. Sebab kami ni sebenarnya supply sabun dengan supply mesin, so kami buat dua. So kalau anda minat nak tukar sendiri, nak buat jenama sendiri, silakan, kita akan bantu dari seti A sampai Z. Kemudian mesin sabun. So bila anda dapat okay. Yang penting kat sini kita nak supaya player-player yang ada kat luar tu menjual mesin yang performance lah. Jangan jual just sekadar jual nak untung, tak. Kita niaga bukan sekadar untung, banyak untung dunia akhirat kalau boleh lah. Jual benda yang bermanfaat untuk dunia akhirat supaya pelanggan pun dapat sabun yang baik, at the same time pengguna atau pemilik mesin dapat manfaat daripada penjualan mesin sabun ni. Tapi bukan untuk cepat, kita go pada repeat sale. Kita sebab kita punya margin tak besar, 50 sen, 30 sen, tapi kita nak repeat sale supaya dia jana pendapatan tu relax. So siapa-siapa yang minat, contohnya nak pincin tahun depan ke, atau nak cari perniagaan apa sesuai, silakan datang, kita boleh. Okey, soalan Fahran Zaliani, kalau elektrik tiba-tiba mati, adakah penimbang mesin ini akan lari setting dia? Okey, penimbang. Okey, dia dalam sistem sensen ada 3. Dia ada liter, dia ada pakai liter, dia pakai timer, dia akan timbang. Yang mesin saya ni pakai liter timer. Liter dan timer, kira liter dengan timer lah. Okay. So masa calibrate, saya akan gunakan timer, dia akan klik dia punya liter sekali. Dia macam ni lah. So setting ni, apa yang kita buat, mesin kita ni semua akan lalui pensijilan KPD dan HCP atau di meteorologi. So di meteorologi akan semak timbang kita ni setahun sekali lah semak. Kedua, pertama tu yang akan semak, kita pastikan dapat semakkan KPD dan HCP untuk di meteorologi pertama. Yang keduanya, biasanya kalau biasa saya akan kali semak timbang saya ni dalam masa 2 bulan atau 2 bulan, tapi jarang saya tembak lah. Tapi saya tengok alhamdulillah, sebab bagi saya sabun ni saya akan bagi lebih. Supaya tak nak ada kekurangan atau kelebihan. Sebab sabun ni kena faham, sabun ni ada jenis-jenis tau. Kadang-kadang orang faham bila mesin sabun, kalau kita setting satu benda, jangan setting table, tak.
sebenarnya tengok sabun juga. Ada sabun guna garam, ada sabun guna pemekat yang lain. So beza-beza tau. Even kalau guna pakai, tuan-tuan pakai apa, dia guna pakai sistem liter. Dia ada flow sensor. Bila ada flow sensor, so kadang kalau garam tersangkut kat flow sensor pun masak juga. So ada kelebihan dan kekurangan satu mesin. Tapi yang pastikan mesin kita stay pada listrik KPG HP mesti ada di metodologi pertama. Kedua, dari setting, kalau katakan shutdown tu taklah lari. Setakat ni saya punya mesin tak ada tiba-tiba shutdown dan alhamdulillah tak lari. Kalau kita semak pun tak lari, saya lagi. So setakat ni alhamdulillah, dan saya memang bagi lebih lah kat sabun. So kalau kau boleh, kita punya cerita, kalau katakan 1 liter tu 1 liter RM1, 1 liter RM2, saya bagi saja 1 liter 1 macam 1 dia bagi lebih lah. Supaya bagi saya, supaya kita jangan kau boleh kurang. Sebab timbang ukur ni benda yang penting. Timbang ukur yang penting. So kita kena pastikan kalau lebih lah. Dan jika ada apa-apa masalah dalam mesin timbang ke, masalah mesin, dalam mesin tu dia akan letak nombor saya. Kat mesin tu bawah dia letak nombor saya. So bila ada masalah, dia akan cari saya dulu tau. Okey, kelebihannya dalam mesin sahabat saya apa yang kita buat, mesin rosak, dia akan cari saya tau, bukan cari owner mesin. Walaupun owner tu beli mesin dengan saya, tapi dia letak nombor saya. So apa-apa kerosakan cari saya. So mana saya tahu bahawa setiap rosak mesin tu, saya tahu saya akan respond on spot. Contoh kadang mesti duit sangkut lah, ada berlaku kerosakan macam-macam malfunction ke apa benda yang kita tak tahu kan. Contoh macam QR sangkut ke apa. So kita dah dapat detect dulu. So kita akan selesaikan segera sebelum owner yang selesai. Kita nak macam tu. So kita nak supaya benda tu repeat. Supaya apa, dalam mesin sabun ni, dia paling penting kita punya nama jaga. Sebab anda buat niaga, anda kena jaga nama. Niaga ni dia sebenarnya brand name. Kalau anda brand name anda main letak je suka-suka, lepas tu tak jaga brand name anda, nanti orang mesti cakap satu benda yang tak elok. So bila tak elok, abang kalau 40 orang cakap benda tak elok, jadi lain lah. So saya cakap biasanya dalam mesin sabun saya guna nama Nurkli. So ada nombor saya. So ada nombor saya, maknanya kalau apa masalah, tolong cek saya dulu. So saya akan selesaikan seberapa mungkin lah. Sebab memang nombor orang 24 jam standby, insyaAllah. Penting. So dapat menjawab lah Fah dan Zailani. Untuk setting, dia tak lari. Setakat tak lari lah. Alhamdulillah. Kita ada lesen KPD HP. Tak kira whether timer, liter ataupun timbang, masing-masing ada kelemahan dan kelebihan. Kita tak cerita pasal yang lain lah, tapi saya cerita pasal timer saya. Alhamdulillah setakat ni yang berguna timer, ada yang guna lighter pun tukar pada timer. Sebab ada kelebihan tertentu yang kita guna. Ada kelebihan tertentu. Sebab ada sabun guna garam, ada sabun guna pemekat yang lain, kita tak tahu. Sebab density, kalau air je, air ni mudah sebab dia sama je kan, density dia sama je. Tapi kat sabun ni density berbeza-beza, berlajuan keperatan, benda-benda ni akan jadi efek dalam kiraan-kiraan liter tadi lah. Tapi insyaAllah dalam tahun depan kita pun akan updatekan sistem masuk flow sensor. Dan flow sensor ni kita nak kira liter. Maknanya kita nak akan ada satu sistem GSM lah, mana notification pada phone yang akan berapa liter dah jual, dan berapa dah terjual. Itu yang penting lah. Itu insyaAllah dalam proses penaik tarafan sistem. Terima kasih. Tak ada soalan. Okay. Kalau ada soalan lain sila. Tapi inilah, kalau ada kelebihan masa datang, insyaAllah datanglah ke booth kami di Azad Bank. Nombor berapa lupa, 048 dengan 049. Datanglah. Kat sini macam-macam ada perniagaan. Boleh join, insyaAllah ada rezeki kita jumpa, kita bagi. Faham? Terima kasih. Dia mesti faham. InsyaAllah boleh. Apa soalan je, free. Kalau ada soalan silakan, insyaAllah. Sekarang ni adalah proses perasmian. Perasmian lah, saya share sikit perasmian. Perasmian. PKNS mahu memastikan usahawan Selangor bukan sekadar pengguna teknologi. Mesin kilang ni kat Selangor tau. Penguasa teknologi. Walaupun saya JB, saya Johor baru. Saya lain kat JB. Tapi kilang ni kat Selangor. Kilang ni kat Selangor. Kat Kawang. Kilang sabun kat Kota Besar lah. So alhamdulillah lah. Memang kita akan support orang Selangor. Iaitu menggabungkan elemen pendidikan, pendedahan pasaran dan pengalaman pelanggan untuk meningkatkan potensi jualan dan visibility jenama usahawan. Tuan-tuan dan puan-puan, usahawan adalah tulang belakang ekonomi negeri Selangor. Andalah yang membuka peluang pekerjaan, menggerakkan inovasi, memperkukuhkan rantaian jenama tempatan dan menaikkan jenama negeri. Justru PKNS beriltizam membantu usahawan menempusi pasaran lebih luas, termasuk kerjasama dengan ada buat QR untuk vending machine tak? serta agensi kerajaan
QR untuk vending machine. Ada tak? Kita boleh buat tapi nak kena tengok mekanisme you all nak ni macam mana tu. Kita dia punya, kita pakai, kalau pakai QR Pay tu Dia kita kena pakai device kan? device betul. Device kita tak ada, kita tak buat Device lah. kita tak buat hardware. Tak buat awal lah, dia sistem je kan. Okey, benar orang cakap boleh Toyib Pay, boleh buat cakap dia tak tanya. Bila ada sikit tanya. Kalau macam payment gateway just nak apa lekat apa QR tu saja boleh lah. Boleh lah untuk QR lah ni. Okey, nak belajar ni Toyib Pay. Thank you promote. Okey, Toyib Pay, cuba sikit bang, kita Toyib Pay. Okey. Toyib Pay ni kita punya market banyak yang apa micro SME apa semualah. Kita main. So micro SME banyak apa pakai Toyib Pay sebab Toyib Pay ni dia mudah dengan dia murah. Dia murah dan Dengan mudah. dia yang paling penting kita patuh syariah. Dengar tu. Patuh syariah tau, bukan ada hidden cost. Tak ada hidden cost. Kalau ada benda lain, kalau macam sistem lain ada hidden cost. Toyib Pay tak ada. Dia tahu nama benda Toyib. Toyib. Halal dan Toyib kan. Dengar tu. Okey bang, terima kasih bang. Toyib Pay. Sebenarnya faham Toyib Pay boleh je. Kita memang ada buat Toyib Pay juga untuk bayaran. Boleh join, boleh buat. InsyaAllah. Dapat mesin kita ni bantal percuma pun ada, boleh tengok silakan bantal percuma. Dari sini pula sambil-sambil tu live kan tengok sini. Ada NU vending, ada dulu capital berhad nak pinjaman, ada cukup. Marilah sama-sama kita menjadikan servis tahun ini bukan sekadar acara tahunan tetapi gerakan membangunkan usahawan Selangor khususnya ke tahap yang lebih tinggi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Siapa-siapa yang orang Selangor ada free, alhamdulillah lah tak hujan kan hari ni, insyaAllah ada free datanglah. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Puan Nizawati atas ucapan sebentar tadi. Para hadirin sekalian, masa dialihkan bertiba majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Tuan Rahman Najwan bin Habibie, Esko Belia Sukandar Usahawan Negeri Selangor untuk menyampaikan ucapan perasmian seterusnya melancarkan Selbis 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi, salam Madani, salam kita Selangor yang berusaha. Saudara LG ada ke, Dyson bas. Enggak. Bagi 50% tengok. Datang kat sini. Turn right onto Jalan Perbadanan. Abang nak macam mana? Nak ketuk-ketuk, nak IG, Insta view semua ada. Pembelaan sini. Okey. Turn right onto Jalan Perbadanan. Guys, murah je. Dia datang sini insya-Allah. Pak Azad dengan. Turn right onto Jalan 14 So Halves. siapa yang ada kelebihan masa hari ni di lapangan, datanglah ke SACC Shah Alam, datang kita sama-sama raikan. Boleh tengok idea yang ada kat sini, mudah-mudahan ada rezeki dapat share idea insyaAllah, mudah-mudahan lah. Okay. So saya ingat saya nak elak saya, nanti ada rezeki di atas sini insyaAllah, saya jumpa datang dari sini boleh dapat kita share tentang bisnes sabun dan apa-apa idea bisnes yang ada lah, mudah-mudahan dapat bermanfaat pada semua insyaAllah. Datang sini hadir. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pastinya telah berjaya melelahkan potensi